Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Natasha binti Abdullah. Saya wakil daripada kumpulan 10. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik mengenai meningkatkan fokus dan penglibatan murid dalam topik sistem pencernaan manusia melalui aktiviti HDPR. Saya akan meneruskan perbentangan hari ini mengenai refleksi awal pengkaji. Daripada segi latar belakang, pengkaji merupakan guru sains di Sekolah Menengah Kebahasaan Merbuk. Fokus kajian adalah topik sistem pencernaan manusia, sasaran murid tingkatan 2 NILAM. Isu yang dapat dikenal pasti, murid sukar memahami urutan aliran makanan, keliru susunan organ pencernaan, sukar mengingati fungsi organ, kurang minat terhadap topik sains. Daripada segi pemerhatian pengkaji pula adalah 10 daripada 40 murid merupakan yang menghadapi masalah. Yang kedua, murid kurang fokus semasa PDP. Yang ketiga, jawapan latihan dan ujian kurang tepat. Dan yang keempat pula adalah lambat menjawab soalan struktur dan rajah alif. Seterusnya, daripada segi analisis dokumen, yang pertama, murid 3 menukar kedudukan esofagus dan perut. Yang kedua, murid 7 gagal menyusun urutan organ dengan betul. Yang ketiga, murid 4 keliru fungsi usus kecil dan usus besar. Refleksi awal pengkaji. Berdasarkan pemerhatian awal pengkaji, murid-murid mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Pelibatan murid yang sangat kurang dalam aktiviti PDPC dan selalu mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan yang diberi oleh guru kerana mereka kurang yakin untuk menjawab soalan tersebut. Sebagai contoh, pemerhatian terhadap murid 1 dan 2. Murid 1 dan 2 sangat pasif dalam aktiviti PDPC, kurang memberi respon terhadap soalan guru, bergantung kepada bantuan guru dan rakan untuk menyiapkan tugasan, mengambil masa yang lama untuk menyusun urutan organ pencernaan dan sering teragak-agak untuk menjawab soalan fungsi organ pencernaan. Seterusnya, pengkaji membuat sesi temu bual bersama murid tingkatan 2 NILAM. Yang pengkaji dapat respon daripada murid-murid adalah, saya keliru cikgu, susah nak ingat. Selain itu, saya malas nak menghafal sebab nama organ sangat susah. Ini membuktikan murid-murid menghadapi kesukaran menghafal istilah-istilah sains yang dianggap abstrak dan susah difahami. Murid juga kurang bermotivasi untuk mengingat sesuatu fakta tentang sistem pencernaan manusia. Hasil refleksi awal pengkaji iaitu analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual. Pengkaji merasakan perlu pendekatan pengajaran yang lebih menarik, interaktif dan berpusatkan murid bagi meningkatkan minat murid, motivasi murid dan pelibatan murid dalam PDPC. Oleh itu, pengkaji mencanangkan intervensi HDPR bagi mengingati sistem pencernaan manusia. Intervensi ini mampu menggambarkan visual tentang urutan sistem pencernaan manusia kepada murid-murid dan ia dapat membentuk konsep secara konkret, mengingat urutan organ pencernaan dan mampu mengajak murid belajar secara aktif dan kolaboratif. Kajian ini dijalankan bagi meningkatkan kefahaman murid tentang urutan organ dalam sistem pencernaan manusia melalui intervensi Human Digestive Puzzle Run atau dikenali HDPR. Selain itu, kajian ini juga bertujuan membantu murid mengingati aliran makanan dengan betul, meningkatkan fokus dan pelibatan murid semasa PDPC Sains, serta mengurangkan rasa bosan terhadap topik yang melibatkan hafalan dan istilah sains abstrak. Bagi persoalan kajian pula, pengkaji ini mengenal pasti sama ada intervensi HDPR dapat membantu murid mengingati urutan organ pencernaan dengan betul. Selain itu, kajian ini juga turut melihat sama ada penggunaan HDPR dapat meningkatkan fokus dan minat murid dalam pembelajaran topik-topik sistem pencernaan manusia. Akhir sekali, pengkaji ini mengkaji bagaimana aktiviti gamifikasi dapat meningkatkan pelibatan aktif murid dalam PDPC Sains ini.
Bagi sasaran kajian ini melibatkan seramai 10 orang murid tingkatan 2 Nilam. Murid-murid ini dipilih kerana mereka mempunyai tahap penguasaan yang rendah dalam topik sistem pencernaan manusia. Selain itu, mereka juga didapati kurang fokus masa PDPC, cepat berasa bosan serta menghadapi kesukaran untuk menghafal istilah-istilah sains yang abstrak. Keadaan ini menyebabkan murid sukar memahami urutan organ pencernaan dan sering melakukan kesalahan semasa menjawab soalan. Seterusnya, bagi subjek kajian ini dijalankan dalam mata pelajaran sains. Tajuk yang dipilih ialah sistem pencernaan manusia. Manakala subtopik yang difokuskan ialah urutan aliran makanan dalam sistem pencernaan manusia. Topik ini dipilih kerana murid sering keliru tentang susunan organ dan fungsi setiap organ dalam proses pencernaan makanan. Oleh itu, intervensi Human Digestive Puzzle atau HDPR diperkenalkan bagi membantu meningkatkan kefahaman, fokus dan pelibatan murid dalam pelajaran. Assalamualaikum, nama saya Nufar Najah binti Muhammad Nazir. Jadi saya akan teruskan dengan intervensi yang dicadangkan, di mana intervensi yang dicadangkan dalam kajian ini adalah Human Digestive Puzzle Rank HDPR, iaitu satu pendekatan pembelajaran berasaskan gamifikasi yang direka untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap sistem pencernaan manusia. Jadi aktiviti ini menekankan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif melalui penggunaan bahan visual serta elemen kinestetik yang bagi membantu murid memahami urutan dan fungsi organ pencernaan dengan lebih berkesan lah. Jadi intervensi Human Digestive Puzzle Run ini dirancang untuk mengurangkan rasa bosan semasa belajar topik sistem pencernaan, di samping memudahkan murid menghafal urutan organ melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Jadi aktiviti ini juga memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kritikal, berkomunikasi dan bekerjasama dalam kumpulan. Secara keseluruhan, intervensi ini diharap juga dapat meningkatkan kefahaman murid dalam konsep pencernaan manusia melalui pendekatan pembelajaran aktif dan pelibatan pelbagai diri selaras dengan prinsip pembelajaran abad ke-21. Jadi pelaksanaan aktiviti seperti yang saya katakan tadi, aktiviti ini adalah bertujuan untuk membantu murid memahami aliran makanan dalam sistem pencernaan manusia dengan cara menyusun puzzle organ secara berturutan. Ia menggantikan hafalan semata-mata dengan pengalaman pembelajaran lebih berkesan. Jadi di mana sesetengah murid agak susah untuk menghafal nama-nama organ atau malas nak ingat. Jadi aktiviti ini direka untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan melalui elemen permainan, pergerakan dan persaingan yang sihat. Dengan cara ini, mungkin murid tidak lagi pasif atau cepat bosan semasa belajar topik abstrak. Aktiviti ini juga melibatkan murid secara aktif dalam kumpulan yang kecil, mendorong mereka untuk bekerjasama, berlari dan melekatkan organ pada model manusia. Jadi, ia menjadikan PDPC lebih interaktif dan berpusatkan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fizan Afifah binti Muhammad Sofi akan meneruskan pembentangan ini. Baik, saya akan menguraikan langkah pelaksanaan intervensi gamifikasi untuk sistem pencernaan manusia. Okey, untuk langkah yang pertama ialah guru menyediakan set kad imbasan organ pencernaan yang berwarna-warni. Setiap kad itu dilukis dengan jelas dan menarik supaya murid mudah mengenal pasti bentuk dan serta fungsi organ tersebut. Selain itu, guru akan menyediakan kadbord berbentuk tubuh manusia dengan garisan luar badan yang lengkap. Kadbord itu berfungsi sebagai model utama untuk murid melekatkan kad organ pada kedudukan yang betul. Seterusnya ialah pembahagian kumpulan murid. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu 2 orang untuk setiap kumpulan. Pembahagian kumpulan ini bertujuan untuk menggalakkan kerjasama komunikasi dan semangat berpasukan. Dengan kumpulan kecil, setiap murid berpeluang untuk terlibat secara aktif sama ada berlari, mengambil kad, melekatkan organ atau memberi idea tentang kedudukan yang betul. Setiap kumpulan perlu berlari ke sudut tertentu yang telah ditetapkan guru untuk mengambil
satu kad organ. Namun, mereka tidak boleh mengambil kad secara rawak. Guru akan memberikan pembahagian fungsi organ tersebut dan mereka perlu meneka jawapan berdasarkan pembahagian tersebut sebelum mengambil kad. Langkah itu akan melatih murid berfikir secara kritis dan mengaitkan fungsi dengan organ yang betul. Setelah memperoleh kad organ, murid perlu melekatkannya pada kedudukan yang tepat di kadbod berbentuk tubuh manusia tersebut. Mereka mesti menyusun mengikut urutan aliran makanan yang betul. Proses ini bukan sahaja menguji pengetahuan murid tentang urutan sistem pencernaan, tetapi juga mengukuhkan pemahaman melalui aktiviti visual. Aktiviti diteruskan sehingga semua kumpulan berjaya menyusun keseluruhan organ pencernaan. Guru akan menilai kumpulan yang paling pantas dan tepat dalam menyusun urutan tersebut. Sebagai motivasi tambahan, kumpulan yang terbaik akan diberikan lencana penghargaan Master of Digestion. Ganjaran simbolik ini berfungsi untuk meningkatkan semangat murid dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Okey, untuk bahagian ini, gambar-gambar ini menunjukkan bahan bantu mengajar yang akan digunakan untuk aktiviti gamifikasi sistem pencernaan makanan ini. Model ini dapat membantu murid memahami susunan organ pencernaan dengan lebih mudah kerana mereka dapat melihat secara visual bagaimana organ-organ ini disusun dalam tubuh manusia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.